apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan buat buku aktiviti matematik tahun 1, jilid 1, muka surat 49 dan 50. Bawah tajuk, susunan nombor. Aktiviti 1, bilang objek. Tulis nombornya. Okey, jom kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita tengok, batu ni bertambah 1. Pergi sini bertambah lagi 1, tambah 1, tambah 1. Soalan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, jom kita tengok perbandingan antara dua soalan yang ini. Kita perhatikan yang ini 5, 6, 7, 8, 9. Nombor jadi semakin besar. Dan jika kita tengok gambar rajah dia, kita boleh nampak bongkar kayu ni semakin lama semakin tinggi ataupun semakin lama semakin menaik. Kesimpulannya, kalau kita nak susun nombor secara menaik, kita kena susun nombor yang kecil dulu ke nombor yang besar. Nilai yang rendah dulu hingga ke nilai yang lebih tinggi. Tengok bawah pula. 15, 14, 13, 12, 11. Nombor dia semakin kecil. Dan kalau kita tengok dia punya gambar rajah pun, susunan tin yang disusun ni semakin lama semakin menurun. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak susun nombor secara menurun, kita kena susun nombor yang besar dulu ke nombor yang lebih kecil. Nilai yang banyak kepada nilai yang lebih sedikit. Itu adalah tertib menurun. Kalau tertib menaik, nilai yang sedikit pergi ke nilai yang banyak. Itu adalah tertib bernaik. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2. Tulis nombor-nombor dalam tertib menaik. Okey, ingat lagi tak? Kalau menaik, kita cari nombor yang kecil dulu ke nombor yang besar. Okey, sekarang kita perhatikan nombor yang ini. 28, 25, 27, 29, 26. Okey, andai kata kamu masih lagi tak mahir, kita boleh rujuk petak 100. Bahkan petak 100 cikgu, kita tengok dekat sini. Perhatikan nombor dalam lingkungan 28, 25, 27, 29 dan 26. Jadi kita tengok nombor dalam lingkungan 20. Kita warnakan dekat sini. Okey. Sekarang kita tengok nombor 28 dekat sini. 28, 28, 25, 27, 29 dengan 26. Dan kalau kita tengok, nombor yang paling kecil dekat susunan ini adalah yang berada di depan, iaitu nombor 25. Kita tulis kat sini 25, 26, 27, 28 dan 29. Kita tengok soalan B pula. 44, 40, 43, 41, 42. Okey, kita tengok dekat bahagian petak 100 kita dalam lingkungan 40.
Okey, nombor dia ialah 44, 40, 43, 41 dengan 42. Okey, kita perhatikan ada 40 dekat atas ni. Jadi 40 ni lah yang paling kecil. Jadi kita tulis 40 dulu. 41, 42, 43 dan 44. Okey, kita tengok pula soalan C. 67, 70, 66, 69, 68. Okey, kita cuba bulatkan saja. 67 dulu. 67, 70, 66, 69 dan 68. So yang berada di depan yang paling kecil ialah 66. Kita boleh tulis 66, 67, 68, 69 dan 70. Okey, cikgu harap awak faham. Kita tengok seterusnya ke surat 50. Tulis nombor dalam tertib menurun. Okey, sekarang kita nak menurun. Ingat lagi tak? Kalau menurun, kita cari nombor yang besar dulu ke nombor yang lebih kecil. Okey, kita perhatikan kat sini. Kita ada nombor 11, 13, 10, 12, 14. Okey, jom kita bulatkan. Nombor 11, 13, 10, 12 dan 14. Okey, ingat sekarang kita nak tulis nombor dalam tertib menurun. Kita cari nombor yang besar. Nombor yang paling besar ialah 14. Jadi kita susun 14, 13, 12, 11 dan 10. Awak boleh sentiasa rujuk petak 100. Okey, seterusnya 55, 54, 57, 56 dan 58. Jadi tengok deretan nombor ni, yang paling besar ialah 58. Tulis 58, 57, 56, 55 dan 54. Soalan terakhir. 93. Mana 93? Okey, 93, 97, 95, 94 dan 96. Kita tengok deretan nombor ini, yang paling besar ialah yang berada di belakang, iaitu 97. 97 kita ikut, kemudian 96, 95, 94 dan 93. Okey, mudah kan kalau kita ada bantuan petak 100. Okey, seterusnya nombor. Tulis nombor sebelum, selepas atau di antara. Sebelum berada di depan, selepas di belakang, di antara berada di tengah-tengah. Okey, kita tengok sekarang. Masih kita boleh gunakan lagi petak 100 ni je. Okey, 14 dengan 15. Kita cari mana nombor 14. Okey, 14 dan 15. Dan petak kosong berada di depan. Jadi di depan kat sinilah. Jadi nombor dia ialah nombor 13. Kita tulis nombor 13. Okey, tengok sekarang yang ini 31. Okey, cikgu padam dulu. Kita tengok nombor 31. 31 dekat sini. Okey, dan dia berada di tengah-tengah. Maknanya kita cari nombor yang sebelum dan selepasnya. 31 sebelum dia ialah 30. Dan selepasnya ialah 32. 30, 31, 32, 47, 47 berada di sini dengan 49. Jadi tengah-tengah dia ialah 48. 60, kita cari 60.
Mana 60? Okey, 60 kat sini. Dan kita nak dua nombor di depan dia, iaitu 58 dan 59. 58, 59. Okey, 62 dengan 63. 62 dekat sini, 63 dekat sini. Jadi nombor selepasnya berada di belakang, iaitu 64. Okey, bagi yang mahir, awak boleh terus buat lah. Tak perlu nak tengok petak 100. Okey, yang ini cikgu tunjukkan lah kalau ada siapa yang masih lagi belum mahir tentang susunan nombor. Okey, 71, 72. 71, 72. Nombor sebelumnya ialah berada di ke atas ni, iaitu 70. Seterusnya 86, 87. 86, 87. Nombor di depan dia ialah 85. 26, 27. 26 dekat sini dengan 27. Nombor di depan dia ialah 25. 95, 97. 95, 97. Nombor di antaranya ialah 96. Okey, siap.